Pernah terfikir bagaimana Majapahit menjadi empayar terkuat Nusantara? Salam sejarah dari Bawah Bayu, saluran yang mengungkap kisah silam penuh keajaiban. Kita telusuri kerajaan, perang, dan legenda yang membentuk Asia Tenggara. Tekan subscribe dan nyalakan loceng untuk tidak terlepas video selanjutnya. Sebelum era penjajahan, Kepulauan Nusantara terdiri daripada pelbagai kerajaan yang berdaulat, masing-masing dengan sistem pemerintahan, budaya, dan pengaruhnya sendiri. Kerajaan-kerajaan ini bukan sahaja menguasai daratan, tetapi juga laluan perdagangan maritim yang penting, menjadikan Nusantara sebagai pusat perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Asal-usul dan kenaikan. Kerajaan Kutai Martadipura berpusat di Muara Kaman diiktiraf sebagai kerajaan Hindu pertama di Kepulauan Nusantara berdasarkan 7 prasasti Yupa yang ditulis dalam aksara Pallava dan bahasa Sanskrit. Pengasas dinasti ialah Kudungga, diikuti oleh anaknya Aswawarman yang bergelar Vanshakarta atau pendiri dinasti, dan cucunya Mulawarman yang dipuji sebagai Rajendra, Raja Segala Raja, dalam prasasti Yupa. Budaya, ekonomi, dan agama. Kutai menjalin hubungan erat dengan India melalui perdagangan dan penyebaran agama Hindu yang membentuk struktur pemerintahan dan upacara keagamaan kerajaan. Raja Mulawarman mencurahkan hadiah besar kepada Brahmana, menandakan dakwah dan integrasi budaya India di kalangan elit tempatan. Perekonomian berpusat pada pertanian lembangan Sungai Mahakam dan perdagangan hasil hutan. Selepas berabad-abad, pengaruh Kutai merosot dengan kebangkitan kuasa Islam dan dinasti-dinasti setempat lain. Walau bagaimanapun, prasasti Yupa tetap menjadi saksi terawal sejarah tertulis Nusantara dan meletakkan asas kemunculan kerajaan-kerajaan seterusnya di Borneo. Penubuhan dan pemerintahan awal. Tarumanegara, kerajaan Hindu awal di Jawa Barat, diasaskan oleh Jayasingawarman sekitar tahun 358 Masihi, berpusat di Sundapura antara Jakarta dan Bekasi moden. Rata-rata maklumat datang daripada 7 prasasti seperti Ciaruteun dan Tugu yang dikeluarkan oleh Raja Purnawarman, merekodkan pembinaan terusan untuk pengairan dan pertanian serta penaklukan wilayah sekitarnya. Ekonomi dan agama. Indigo menjadi komoditi utama, diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan pantai ke India dan China. Tarumanegara mempraktikkan agama Hindu dan Buddha secara selari, dengan ritual berkaitan penyucian air dan upacara raja di kanal-kanal yang dibina di pesisir. Kehilangan pengaruh dan legasi. Pada abad ke-7, serangan oleh Sriwijaya dari Palembang melemahkan Tarumanegara, memaksa keturunannya berpindah ke pedalaman membentuk kerajaan Sunda dan Galuh. Penemuan prasasti dan kajian arkeologi abad ke-19 menghidupkan kembali ingatan terhadap kerajaan ini sebagai pelopor sejarah Jawa Barat. Kebangkitan sebagai kuasa maritim. Sriwijaya, berpusat di Palembang, Sumatera, memanfaatkan posisi strategik Selat Melaka untuk mengawal perdagangan antara India, China, dan Kepulauan Nusantara. Didirikan oleh Dapuntah Yang Sri Jayanasa, kerajaan ini cepat menjadi pusat komersial dan pelayaran utama di Asia Tenggara. Pusat pembelajaran Buddha. Sebagai pusat ajaran Buddha Mahayana, Sriwijaya menarik pendeta dari China seperti Yi Xing pada 671 Masehi, yang mendapat bantuan logistik untuk perjalanan ke Nalanda, India. Kajian batu dan prasasti menunjukkan jaringan biara dan perpustakaan yang maju di ibu kota. Kelemahan mula muncul selepas serangan Chola India
pada tahun 1025 diikuti kebangkitan Majapahit yang menguasai Sumatera pada abad ke-14. Walau bagaimanapun, Sriwijaya meninggalkan warisan sebagai kerangka awal sistem maritim dan jaringan perdagangan di Asia Tenggara. Kelahiran dan pengembangan. Diasaskan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 selepas menewaskan tentera Mongol, Majapahit menjelma sebagai empayar Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari tahun 1350 hingga 1389 dan Patih Gajah Mada. Wilayahnya merangkumi hampir seluruh kepulauan termasuk Semenanjung Melayu dan Borneo. Sumpah Palapa dan sistem pemerintahan. Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa yang terkenal, bertekad tidak menikmati palapa atau cita-cita pribadi sebelum berjaya menakluk Nusantara. Struktur birokrasi terdiri daripada panglima tentera, pemungut cukai, dan golongan cendekiawan yang menyusun kitab Undang-Undang Laut dan karya epos Negara Kertagama. Kebudayaan dan kemerosotan. Majapahit menggalakkan seni bina candi, kesusasteraan Jawa kuno dan sistem irigasi kompleks. Selepas kematian Hayam Wuruk, perebutan takhta dan gelombang Islamisasi pantai menghakis pengaruh Majapahit sehingga kejatuhannya awal abad ke-16. Asal-usul dan pembangunan. Parameswara, seorang putra Palembang, menubuhkan Melaka di muara Sungai Bertam sekitar 1400 Masihi selepas melihat tikus rusa mengatasi anjing, tanda tuah untuk negeri baru. Lokasinya di Selat Melaka menarik pedagang Arab, Cina, India dan Eropah. Keemasan perdagangan dan Islamisasi. Di bawah Bendahara Tun Perak dan Sultan Muzaffar Shah, Melaka berkembang sebagai pusat rempah dan perdagangan perkapalan, serta menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sistem pentadbiran teratur dengan undang-undang syariah dan adat Melayu diperkukuh melalui sejarah Melayu, naskah klasik sastra Melayu. Kejatuhan dan warisan. Penaklukan Portugis pada 1511 menamatkan keemasan Melaka. Namun, institusi kesultanan, bahasa Melayu dan budaya istana terus berkembang dalam Kesultanan Johor dan negeri-negeri Melayu lain. Warisan Melaka masih dirayakan dalam adat, masakan dan warisan binaan kota bersejarah di Malaysia moden. Sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara adalah kisah tentang kebijaksanaan, kepimpinan dan kehebatan budaya. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat menghargai warisan yang membentuk identiti kita hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini di saluran Bawah Bayu. Jangan lupa untuk like, komen dan langgan untuk lebih banyak kandungan menarik tentang sejarah dan budaya.